untuk menawan Putrajaya. Saudara, bagi saya ini kocakan-kocakan. These are just ripples. Gelombang akan berlaku. Mereka tidak akan berhenti-hentinya atas nama nak mendapatkan satu kekuasaan, mentadbir, mengurus, memerintah negara ini dan menabalkan dia sebagai Perdana Menteri. Apapun boleh berlaku. Saudara-saudara, saya setuju sangat dengan Datuk Fuad. Ucapannya tadi, rentetan-rentetan peristiwa yang menggambarkan manusia ini. Dan kalau saudara lihat, saya nak sebut saudara, bagi saya statement yang dikeluarkan oleh Nurul Izzah tadi, yang kita dengar, yang kita tatapi, yang kita baca 2-3 hari ini, saya tak nampak boleh ada penafian kepada statement ini. Saya tak nampak langsung. Daripada Malaysia kininya, Malaysia Insidernya dipetik dan dipetik dan dipetik dan dipetik. Saya dah tonton video itu kali yang kelima pada malam ini. Saya dah tengok satu persatu. Tak ada cara nak tarik balik, nak menerangkan lagi. Itulah hasratnya. Hasrat ayahandanya, hasrat dianya, hasrat partinya, hasrat kumpulan 3 partinya dalam Pakatan Rakyat. Itulah dia. Saudara, perkaranya ialah respons kita tentang itu. Respon Dr. Ridwan, respon Dr. Yusri, respon Tuan Haji Ismail Mina, respon seluruh masyarakat Islam. 28 juta penduduk, 65% orang Islam harus memberikan respons, kerana ini adalah merupakan survival. You and I are fighting for survival. Bukan survival Hasan Ali, tapi generasi Hasan Ali yang akan datang. Bukan survival kita yang ada dekat sini, survival generasi kita yang akan datang ini. Saudara-saudara, saya nak sebut, mereka timbulkan persoalan ini, keraguan-keraguan. Beberapa keraguan mereka akan timbulkan. Keraguan tentang perlembagaan, keraguan tentang hak-hak istimewa orang Melayu, keraguan tentang berbagai-bagai lagi tuntutan sosial, pendidikan, berbagai-bagai lagi. Tapi satu lagi keraguan yang saya, Datuk Fuad menyebutkan tadi dan teman-teman ini tidak boleh sama sekali menerimanya. Keraguan yang ditimbulkan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Inilah agamanya. Agama Islam yang diwariskan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, saya nak menyebutkan bila ayat yang menyebutkan dalam surah Al-Maidah menyebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Allah meredhakan Islam ini menjadi agama pegangan kita. Bukan agama ini being blessed by our parents, not being blessed by the Prophet himself, but the blessings come from Allah Subhanahu wa taala untuk saudara, untuk saya, anak saudara, anak saya, cucu saudara, cucu saya. Saudara, tidak ada lagi yang besar lebih daripada perjuangan jihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata-kata yang lebih hebat daripada kata-kata jihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. PAS dah tak sebut perkataan jihad macam Datuk Fuad menyebutkan tadi. Pemimpin PAS tak sebut lagi perkataan jihad. Pemimpin PAS pun sebut, saudara-saudara, sebut tentang human rights. Pemimpin PAS menyebut tentang demokrasi. Pemimpin PAS menyebut tentang LGBT juga, seolah-olah mempertahankannya. Pemimpin PAS kaku, beku, bisu bila kenyataan yang dikemukakan oleh Nurul Izzah dalam forum itu. Siapa sebelah Nurul Izzah? Pemimpin PAS, seorang doktor berpelajaran tinggi, pemimpin PAS pusat, hebat. Tapi di akhirnya kalau saudara tengok video sampai akhirnya, dia antara manusia yang bertepuk tangan meraihkan pendapat Nurul Izzah. Masya Allah tuan-tuan,
Tuan-tuan cuba bayangkan pemikiran manusia. Atas nama kekuasaan Dato' Puan sebut tadi, tepuk tangan, tepuk. Kehadirannya sendiri saudara-saudara meragukan kita. Tuan-tuan boleh baca tulisan dalam utusan hari ini. Seorang penulis bernama Dr. Zainul Fitri, tuan-tuan dan puan, menulis dengan panjang lebar mengenai forum yang diadakan itu. Siapa yang ada forum itu? Berapa orang Islam? Orang yang bukan Islam kebanyakannya. Orang yang tidak ada pengetahuan Islam. Kalau Islam pun yang menjadi ahli panel yang begitu ramai, 9 orang yang menjadi ahli panel itu, saudara. Macam mana orang ini boleh cerita tentang Islam? Macam mana orang ini boleh cerita tentang negara Islam? Macam mana orang ini boleh cerita tentang kehebatan negara Islam? Macam mana? Saudara-saudara, inilah sayang saya nampak. Tetapi saya nak kaitkan tuan-tuan dan puan-puan, permasalahan yang disebutkan, siapa juga bebas memilih agamanya atas nama la ikraha fiddin, termasuk orang Melayu pun bebas untuk memilih agama. Saya nak tanya kepada ayahanda, kepada Nurul. Saya nak tanya kepada Nurul sendiri. Redakah dianya, anak dianya, cucunya menikah agama? Redakah dia? Saudara, bagi saya, bagi saudara, biar mati saya, saudara, biar mati saya akan mempertahankan akidah. So, saudara, saya nak sebut kepada saudara, selama ini tuan-tuan dan puan, yang tak boleh mengembangkan agama orang lain kepada Islam ada peruntukannya dalam perlembagaan, dalam enactment. Orang bukan Islam tidak boleh mendakwahkan agamanya kepada orang Islam. Tetapi yang ini tuan-tuan, dalam forum itu orang Islam sendiri yang membuka pintu seluas-luasnya kepada orang Islam untuk memilih agama apa yang patut dipegangnya. Saudara-saudara, kesannya sangat besar. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, Jati, dan kita ada satu yayasan namanya Yayasan Murni Akidah. Saya nak bagi tahu saudara-saudara, bila kita bertemu dengan orang-orang Islam yang sudah murtad, orang-orang Islam yang telah dikristiankan, bilangan mereka yang diberikan jawatan sebagai pastor, paling tidaknya dikatakan dalam klip video yang dirakamkan, sekurang-kurangnya ada 20 ke 30 pastor-pastor Melayu di Kuala Lumpur, Petaling Jaya dan di Shah Alam. Setiap satu pastor setiap minggu Melayu melatih, memimpin, memberikan pendidikan Kristian setiap minggu kepada 200 ke 300 orang tiap satu pastor. Kalau ada 30 pastor, maknanya 6,000 orang Melayu yang telah murtad, saudara, di Kuala Lumpur, di Shah Alam, di Petaling Jaya. Kalau Nurul Izzah punya tuan-tuan, cadangannya, kenyataannya itu menjadi kenyataan, tak payah lagi lah saudara. Bukan 2,000 orang, bukan 6,000 orang, anak saudara, anak saya orang yang menjadi mangsa, cucu saudara, cucu saya menjadi mangsa. Sebab anak-anak kita ini memang tuan-tuan, dibandingkan dengan saudara dan saya, dibandingkan bapak-bapak kita, datuk-datuk kita, saudara-saudara, oleh kerana perkelilingan sedemikian rupa, persekitaran sedemikian rupa, pegangan terhadap akidah agak longgar, pegangan terhadap agama akan longgar, dibukakan lagi pintunya oleh Nurul Izzah. Maka tuan-tuan tengok demografi 30 tahun daripada sekarang Malaysia, demografinya sudah berbeza. Tidak ada lagi Melayu itu mesti Islam, Islam itu mesti Melayu yang disebutkan tadi, yang Datuk Puat pun menyebutkan. Saudara akan lihat nanti peta rupa bangsa Malaysia, terutamanya orang Melayu, namanya Melayu, tetapi i'tikad dalam hidupnya, akidahnya bukan lagi akidah yang menjadi inti kepada orang Melayu sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan yang disebut tadi tuan-tuan. Melayu sepertinya Islam, mestinya berbahasa Melayu, mestinya mengamalkan kehidupan yang bercorakkan kepada Melayu. Akhirnya saya ingin menyebutkan, akhirnya tuan-tuan dan puan, saya merasakan gerakan ini akan terus, gerakan ini akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Bentengnya, saudara-saudara, adalah bentengnya. Saya adalah bentengnya. Anak-anak saudara adalah bentengnya.
Perkasa adalah bentengnya, Jati adalah bentengnya. Seluruhnya mesti mempertahankan kehebatan, keagungan, kesucian agama Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هيا نبعد الكراهة شاكرين. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini memilih kita, ya, memilih kita untuk menyatakan sikap untuk bangkit menunjukkan bahawa di negara kita ini kita tidak akan benarkan mana-mana individu tanpa mengira siapa dia, pakai tudung ke tak pakai tudung ke, status dia ustaz ke apa ke, untuk bercakap sewenang-wenang tentang agama Islam di negara kita. Negara lain, Amerika tu kita serahkan Obama lah, tapi ini Malaysia. Saya nak cakap ini satu poin penting. Tolong, jangan lupa kita berada di bumi mana. Kalau dah seberang tambak di Singapura, itu hal lain. Itu sejarah yang sudah terlepas. Tetapi adakah kita hendak biarkan bumi yang masih berdaulat, bumi yang agamanya adalah Islam, yang syahadahnya perkara 3 perlembagaan ini juga hendak dilayan seperti bumi tidak bertuhan? Sekali-kali kita tidak akan redha. Dan kehadiran kita pada malam ini adalah salah satu bukti bahawa kita tidak akan sekali-kali redha untuk apa yang ada, apa yang sudah ada di negara kita ini, kita biarkan terhakis. Dan saya ucapkan syabas dan tahniah kepada Perkasa. Jadi saya kadang-kadang simpati juga dengan Perkasa ni. Macam-macam imej dan momokkan yang cuba dimomokkan kepada Perkasa ini. Apatah lagi pimpinannya Datuk Ibrahim Ali, bukan sebarang orang lah. Tapi ini kita dalam Islam ini tuan-tuan, kita diajar, kita orang beragama, kita orang berprinsip, ada panduan. Orang Islam bukan orang yang mudah-mudah nak termakan dengan momokkan, yang nak termakan, nak tertipu dengan yang zahir. Nak tertipu dengan yang zahir. Pesanan Sayyidina Ali yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali mengatakan, la ta'rifil haq bir rijal, bal a'rifil haq ta'rif rijaluh. Maknanya jangan kamu hendak mengkhususkan kebenaran itu berdasarkan orang seseorang atau imej seseorang. Kalau seseorang itu mungkin pernah latar belakangnya ada latar belakang gerakan Islam, gerakan dakwah misalnya, ya, janganlah kita dengan sebab itu, atau imejnya, imej agama dan sebagainya, janganlah sebab itu sepanjang-panjang ataupun segala apa yang keluar daripada mulut dia kita katakan mesti betul. Tidak. Agama kita mengajarkan kita kena kenali apa yang benar itu. Yang benar tetap benar. Maka kalau kita kenali kebenaran, maka kita akan kenal ahli-ahlinya, orang-orangnya, siapa yang benar itu berdasarkan message yang dibawa. Ya, jadi tahniah pada Perkasa. Biarlah apa orang kata, yang benar katakan walaupun pahit. Qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun yang pahit. Ya, begitu juga setengah media, antaranya utusan Malaysia,
juga kadang-kadang kita simpati macam-macam serangan terhadap utusan Malaysia. Sedangkan kita tengok utusan Malaysia adalah antara media yang terus-menerus berani menzahirkan mesej-mesej yang jelas untuk mempertahankan kedudukan Islam dan umat Islam di negara kita. Seolah-olah macamlah media lain tu profesional sangat. Ni saya nak tegur Malaysia Kini, minta maaf. Saya dengar ada wakil kat sini, tak apalah, eloklah tu. Adakah profesional dan adakah patriotik, adakah bersifat cintakan negara? Kalau tuan-tuan baca Malaysia Kini, ada ruangan-ruangan opinion, pandangan tak siapa-siapa, bukannya tulisan pemberita atau redaksi. Pandangan-pandangan ini di highlight, pandangan-pandangan yang ekstrim dipilih, diletakkan di muka depan majalah ini, akhbar media ini. Pandangan-pandangan yang sangat bercanggah dengan semangat Malaysia, semangat perlembagaan kadang-kadang, ya, diletakkan di muka depan. Adakah ini sikap yang bertanggungjawab, sikap patriotik? Yang kita marah sangat dekat utusan Malaysia, pernahkah utusan Malaysia meletakkan surat pembaca yang tak tahu siapa penulis dia sebagai muka depan? Ya, jadi ini satu poin, Tuan Pengerusi, ya, dalam kita membahaskan tentang kedudukan Islam dan tajuk yang kita bincangkan ini. Sebenarnya tajuk ini bukan tajuk baru, tuan-tuan, dan bukan tajuk yang sangat kompleks. Tajuk yang sepatutnya di negara kita ini sudah settle, sudah selamat, tidak perlu dijadikan masalah lagi. Tetapi inilah yang saya sentuhkan tadi, masih ada pihak-pihak termasuk sebahagian media yang sentiasa cuba untuk menimbulkan kekeliruan terhadap isu yang sepatutnya tidak patut, ya, menjadi punca kekeliruan, ya. Tetapi isu murtad ini, sama ada kita suka atau tidak, daripada dahulu lagi sudah ada dan sentiasa ada pihak yang cuba untuk menjajanya. Ketika saya bersama dengan rakan-rakan NGO Islam dari dulu sampai sekarang, dahulu kita ada kes Azlina Jailani, Lina Joy, ya, Azlina Jailani, seorang gadis Melayu Islam, yang ingin menukar status agamanya kerana dikatakan ingin berkahwin dengan seorang pemuda Kristian. Kita lihat kes seorang gadis yang sampai hari ini tidak muncul-muncul, telah diangkat, ya, hari-hari di mahkamah, penuh kita lihat di mahkamah. Ketika kes ini dibicarakan, wakil kumpulan Kristian datang dengan pakaian rasminya, memberi sokongan setiap hari. Wakil media-media antarabangsa, satu kes kecil individu tetapi diangkat sebagai satu kes besar, cuba untuk merombak peruntukan undang-undang sehingga kes ini sampai ke mahkamah yang tertinggi dalam negara kita. Alhamdulillah, ketika itu kita lihat satu kebangkitan yang agak sepadu. Ketika itu, alhamdulillah, ketika itu sebelum pilihan raya 2008, tuan-tuan, kes Lina Joy. Sokongan secara zahir ataupun secara tidak zahir oleh umat Islam dan pelbagai parti politik adalah satu dan sepadu, sehingga berlaku perhimpunan besar di masjid wilayah yang saya yakin sebahagian besar juga tuan-tuan di sini hadir, dan kita juga telah mengutip tanda tangan sokongan, petition sokongan yang hampir 1 juta tanda tangan telah kita himpun oleh pertubuhan-pertubuhan pembela Islam ketika itu. Alhamdulillah, dan saya yakin tuan-tuan juga di antara mereka yang telah memberikan sokongan terhadap, dan alhamdulillah
berkat doa kita, berkat munajat kita dan dengan rahmat Allah, Mahkamah Persekutuan telah memutuskan memihak kepada kepentingan Islam dalam kes tersebut. Malangnya, tak lama selepas itu saya melihat di internet suatu rakaman wawancara BBC dengan ayah YB Nurul. Bagaimana apabila ditanya oleh wartawan BBC, masih ada dalam internet bahan ini, kalau saudara diberi kuasa, macam mana sikap saudara terhadap keputusan mahkamah yang disiarkan, yang telah diputuskan baru-baru ini? Beliau berkata, Mahkamah Persekutuan tidak sepatutnya memutuskan keputusan sebegitu. Dan ditanya lagi, adakah Lina Joy ini berhak untuk menukar agamanya? Dia menjawab dengan begitu yakin, it is her right. Inilah yang sedikit sebanyak menjauhkan hati saya, walaupun saya bekas Presiden ABIM. Saya bekas Presiden ABIM yang ke-6. Beliau bekas Presiden yang kedua. Tuan Haji Ismail Mina ni usrah pengasas ABIM. Tapi kawan-kawan, agama lebih utama dari segala-gala. Ini bukan isu peribadi, isu prinsip. Banyak lagi dan sebahagiannya telah dihimbau oleh Datuk Fuad tadi. Senarai yang panjang. Ini bukan satu kes yang isolated. Sebab itu, kalaupun YB Nurul Izzah cuba untuk membetulkan kembali kenyataannya, satu percubaan untuk membetulkan berbanding dengan suatu siri kenyataan-kenyataan dan tindakan yang seragam, yang menimbulkan keraguan, sangat sukar hendak kita menyedapkan hati kita semata-mata dengan satu percubaan untuk membetulkan. Walaupun sudah tentu kita tidak menutup pintu untuk pembetulan, pintu taubat sentiasa terbuka untuk sesiapa, tetapi kita juga harus berhati-hati. Kalau ada individu-individu yang satu hari bercakap macam ni, tiba-tiba kononnya cuba nak membetulkan, kemudian buat lagi, betul, minta maaf, buat lagi, minta maaf, buat lagi, minta maaf. Kita bukanlah, dalam Islam dia kata la yuldagu mu'min min juhrin marratain. Tidaklah orang mukmin itu dipatuk oleh ular yang sama sebanyak 2 kali. Yang bahagia Datuk Fuad Hassan tadi, dia lontar persoalan kepada kita. Tuan-tuan, kalau kita bergaduh dalam bidang politik ni, sekadar politik cukuplah. Jangan bawa tentang masalah agama ataupun isu-isu agama ini, kesucian agama Islam ini, ya, apabila kita berpolitik. Sebab agama Islam ini begitu besar artinya, ya, kepada kehidupan kita sebagai umat Islam. Sama juga kepada wartawan Malaysia kini tu, saya pun selalu juga diputar beliknya kenyataan saya. Saya pun kadang-kadang geram juga, bukan? Dia mengata, kalau tuan-tuan tengoklah, kalau disebut saja utusan Malaysia, mesti UMNO. Dia duduk kait begitu je lah. Ni, utusan Malaysia kini. Tak tahu dia duduk kat mana, saya tak tahulah. Bukan? Tapi dia ada. Tak, yang melaporkan tu wartawan orang Islam sendiri. Saya, tuan-tuan, kalau yang lapornya itu orang bukan Islam, saya kata, dia tak faham kot. Ini bukanlah marah, tapi geram. Apa tu kadang-kadang, bukan? Tapi kalau tanya saya sekalipun, kalau tuan-tuan tanyalah, kalau saya ni sejahil-jahil umat Islam pun, apabila nak melaporkan sesuatu tentang agama ini, saya perlu berhati-hati. Sebab agama Islam itu agama kita. Tapi dia tidak, dia buka aja pekung yang ada ini tanpa melihat siapa diri kita. Tuan-tuan, saya ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan,
Ya, kita ni umat Islam, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak kaitkan apa yang Datuk Fuad sebutkan tadi. Lupakah kita maksud jihad yang sebenarnya? Kalau lupa, tuan-tuan baca buku yang ditulis oleh Dr. Matthias Chang. Dia ni bekas usaha politik Tun Dr. Mahathir dulu. Dia menulis dalam bukunya, dan saya yakin dia faham tentang Islam. Dia kata jihad yang paling tinggi sebenarnya adalah jihad mempertahankan agama. Ya. Saya nak beralih kepada Ustaz Ismail Mina ini. Kalaulah jihad itu yang paling tinggi, mempertahankan agama itu adalah jihad yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Ya. Ustaz, di mana kedudukan umat Islam hari ini dalam soal memperkatakan jihad mempertahankan agama ini? Ustaz Ismail, silakan. قلت قلبي بالصراحة هيا نبعد الكراهة شاكرين على كل. Saya sangat-sangat bersetuju. Soal jihad dulu Dalam jihad, dalam Quran ni banyak jihad, banyak perkataan tentang jihad, kemuliaan jihad. Itu saya rasa sudah maklum. Dan pada malam ini pun kita telah melaksanakan satu aspek daripada jihad. Ini pada malam ini. Jadi jihad ada kaitan dengan apa yang pernah kita bincang di dalam maqasid syariah. Maqasid syariah. Hizbuddin, memelihara agama. Sebab itu saya tidak mau jauh lagi daripada kebebasan bertukar agama. Kebebasan bertukar agama tidak ada langsung di dalam kamus Islam mengenai bebas untuk keluar daripada agama. Tidak ada. Tidak. Kalau ada orang berpendirian sedemikian, kalau ada orang berpendirian sedemikian, dalam epistemologi akidah Islam dia sudah murtad. Maka hukum murtad ialah sesiapa yang badala dinahu, yang memenukang agama dia, faqtulu, bunuh. Orang kata bunuh lah, bunuh. Jadi hadirin dihormati, kenapa tidak ada kebebasan? Tidak ada bebas untuk menukar agama? Kerana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini dikhitabkan di tu kepada Nabi SAW. Tidak diutuskan anda wahai Muhammad melainkan untuk memberi rahmatan, memberi rahmat. Maka tidak ada rahmat di luar masjid. Sebab kan tidak ada pemurtadan. Tidak boleh langsung murtad. Sebab murtad bermakna keluar dari Islam, bermakna tidak akan selamat. Al-firqatun najiyah, kumpulan yang berjaya ialah golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu nombor satu. Tidak ada kebebasan, tak ada. Jadi kalau orang berfikir demikian, dia sudah murtad. Nombor satu. Nombor dua, dari segi sejarah, dari segi nas Quran dah tadi wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin. Selamat hanya dalam Islam, maka di luar Islam tidak ada selamat. Nombor dua, saya sebut dah tadi, sesiapa yang tukar agama kena bunuh. Baik, nombor tiga, dari segi sejarah, awal tadi saya sebut Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an sudah memerangi orang yang keluar daripada agama. Okey, baik. Oleh yang demikian, peranan kita sekarang ialah memelihara agama. Hizbuddin, memelihara agama. Ini di antara maqasid syariah. Kita kena ingat, orang yang berfikiran bahawa manusia, terutama orang Melayu, boleh memilih agamanya, bermakna boleh memilih agamanya apa je nak, sama jadi tongkoi kayu dan semua tak apa. Ini bermakna mereka sudah tidak memelihara satu prinsip maqasid syariah Hizbuddin. Orang macam nikah yang nak kita, yang nak masyarakat Islam beri mandat kepada mereka untuk memelihara agama? Tidak. Jadi peranan kita untuk menerangkan kepada masyarakat, kumpulan ini jangan diberi peluang dan ruang langsung untuk memiliki Putrajaya, kerana pemerintah Malaysia sekarang ini adalah pemerintah yang sudah sedang dan insya-Allah memelihara agama sesuai dengan perlembagaan persekutuan
Ini kita kena jelas. Hizbuddin. Sebab itu orang ini sudah tidak memelihara agamanya. Sudah tidak memelihara. Yang nak dipelihara ialah pemikiran-pemikiran sekular liberal. Baik apa menatang sekular ni tuan-tuan. Epistemologi sekular ni kena jelas. Sekular bermakna secular state, negara yang sekular bermakna dia langsung tidak memberi perhatian kepada kepentingan kebajikan masyarakat beragama. Maka di Malaysia bukan negara sekular. Malaysia kini quote betul-betul bahawa Malaysia ini bukan negara sekular, tetapi ialah negara Islam kerana dia negara ini, pemerintah ini memberi peruntukan untuk kebajikan orang Islam dan juga orang bukan Islam. Malaysia kini kena quote elok-elok. Ini dia. Sebab itu kita nak memelihara agama kita. Hizbuddin. Dia berdiri sikit dah lengoh, bukan pasal apa, lengoh lutut. Jadi hadirin yang dihormati sekalian. Jadi saya ulang balik. Tidak ada kebebasan untuk bertukar agama. Tidak ada dalam minda langsung. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tu kesian, sayang kat kita. Hang duduk elok-elok dalam cawan ni. Cawan ini madu, hang yang nak pergi minum ayak bangkai. Hang nak minum menatang apa tu? Racun. Buat apa? Tuhan kasih kata. Sebab itu kita doa selalu. Doa selalu. Kita lepas sembahyang kita doa. Al-Quran sebut Nabi SAW itu sayang kepada kita kan? Dia sayang, dia jaga. Jangan macam kita jaga anak kecil. Jangan pergi tepi parit. Jangan pergi tepi parit. Jatuh parit, dia ketik sebut api.